Dan yang paling penting ialah korang kena pastikan korang punya HDMI itu support kepada HDMI ER, di mana dia akan lalu pass through dalam 30 MB ke atas. Kalau rendah daripada itu, dia akan jadi macam just a standard stereo sound. Seterusnya kepada Sharp, iaitu yang berharga sekitar RM1,500, Sharp Dolby Atmos Soundbar with Wireless Subwoofer HDSB. Yang ni pula dia available wireless subwoofer. Okey, ini bagi aku macam agak menarik juga quality Sharp ni, sebab ini aku just select beberapa produk yang memang sudah lama dalam dunia penggunaan soundbar ini. Dan ini merupakan jenis 3.1 channel, di mana dia ada subwoofer system dan juga Dolby Atmos dia. Di bahagian sini juga ada dia punya treble mid system juga di sini. So korang boleh tengok di sini beberapa dia punya pandangan tentang soundbar ini. Dia ada macam ada beberapa jenis speaker, tetapi bagi aku macam 3.1 itu tidaklah mencukupi sangatlah, walaupun dia mempunyai